Harga 30,800 je guys. Kau boleh dapat Merc ni C200 CGI tahun 2012. Kereta sangat-sangat cantik guys. Okay. Yang ini siapa yang nak beli kereta ni, hari ni kau datang, kau inspect kereta, kau puas hati, boleh terus bawa balik. Sebab apa? Puspakom dia semua kita dah buat. Okay. Kunci dia, slot masuk sini, mileage baru 130,000 sahaja guys. Condition sangat-sangat cantik. Okay. Boleh tengok dia punya interior, seat dia semua masih lagi kemas, original, kilang semua ni saya boleh cakap. Okay, memang orang tua yang pakai kereta ni. Handbrake dia dekat sini, pakai electric seat. Okay, semua masih berfungsi dengan baik. Saya jamin 100%. Ni kalau korang tunjuk dekat bapak korang, mak korang, memang dia orang favourite kereta ni. Sebab ni antara kereta-kereta idaman orang dulu-dulu. Tapi dulu tak mampu nak pakai sebab harga dia boleh pergi, tak salah saya, dekat 200,000 masa keluar baru dulu. Tapi sekarang dah second hand, dah murah dah guys. Tapi kalau kau dapat condition macam ni punya, jackpot gila guys. Memang sangat-sangat cantik. Interior semua kau tengok. Seat dekat bahagian passenger pun tak ada reput, tak ada koyak ni. Okay, biasanya kalau dah tahun-tahun lama, seat macam ni akan koyak mereput kan. Yang ini tak ada. Okay, so kemas semua masih cantik. Kalau kau tengok bahagian belakang pun macam tak ada orang duduk punya bahagian tu. Okay, memang kemas. Ada aircon blower lagi kat bahagian belakang. Bumbung dia kau tengok. Memang kemas guys. Bonnet dia pun kau tengok besar, luas. Yang ni nak pakai long distance pun tak ada masalah. Boleh saja. Okay, bateri dekat bahagian belakang tau. Okay, buku manual dia pun ada. Tayar spare, tools dia semua lengkap lagi. Okay, tak ada langsung kesan accident. Boleh check report Puspakom kita orang dah buat dah. So kalau kau nak dapatkan info kereta, kau pergi je dekat profile, kau klik link dekat situ, DM dengan saya, kita sembang dalam Wasabi. Okay, so kereta ni memang kalau korang dapat, saya boleh katakan puas hati. Memang boleh pakai long distance punya. Okay, 100% saya confident. Sebab apa? Saya sendiri peminat. Bila saya tengok kereta ni, saya gila minat. Okay, so siapa yang nak mencari kereta terpakai yang cantik-cantik, DM dengan saya, kita bincang-bincang. Okay, Assalamualaikum.